Ya paling penting sekali tubuh tak gerak. Lemah tenaga, lemah batin. Dah tu. Lemah urat malu tu lah. Tak gerak. Tak gerak. Lemah. 3 bulan dah tak. Ibaratnya dah. Lemah malu. Ning, ye buih ni insya-Allah. Rebuh satu pokok kayu iaitunya pokok gamas. Pokok gamas. Bahasa siap tak apa? Lung tam leng dia dah. Baru me pada ingat dah tu. Bahong tam leng. Pokok gamas. Bukan pokok ambil batai dia batai dia besar-besar keliling tu halus. Kau besar ibu tangan tu. Kalau jalur naik tu pokok kayu lain dah ni. Pokok gamas ni kita debuh dalam sayur guys sedap ke dia. Dia manis. Daun besar-besar 3 jari dah. Bukan nak ke daun. Nak ke batai dia tu. Batai dia pasal dia gantung di batai muka lain. Ada orang tua tahu lah. Dia besar-besar klik-klik, besar-besar ibu tangan tu besar lah. Kalau besar ibu tangan tu comel. Dia ketua, dia nak tua. Ambil gerak sejika, buat sampai 7 batai. 7 tu lah, 7 batai tu. Sejika kita gerak, bubuh dalam periuk. Kita pergi gelegak sampai 10 minit yang mulai. Ini lama itu biji dia. Ni dia kata tubuh tak gerak, tubuh lemah, tenaga tak gerak, jadi mikir, jadi keliak, sakit urat tu, sakit urat ni. Hingga sampai batin kita pun tak gerak. Tak lagi dah. Maka ni dia kata semua tu alhamdulillah. Allah Ta'ala izin kata dia. InsyaAllah Ta'ala keyakinan kita dengan Tuhan berikan hasrah kepada kita. Nasrum minallah, kita akan kuat tenaga.